semua, 2025 is almost ending. Bagi KWSP, tahun ini memberi banyak pencapaian dan kenangan bermakna. Jom kita tanya staf KWSP apakah highlight untuk KWSP bagi tahun 2025. Satu highlight is going to the ground for our Simpan Baik-Baik campaign, which is our financial literacy campaign. Seronok dapat berjumpa dengan ahli at all the various locations that we went to. And also another highlight is we launched our first on the ground anti-scam campaign, Merdeka Daripada Scam. That was very well received as well. Satu lagi highlight ialah our engagement with senior citizens at all the various pusat aktiviti warga emas, where we brought our people to give digital literacy talks to senior citizens at the various PAWES, and we gave them free medical checkups also. This year we implemented the non-Malaysian citizen employees, where we introduced new verification using the face recognition and passport scanner. Apa yang kita telah buat untuk tahun 2025 adalah kerjasama dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk membuat pendaftaran terhadap pekerja bukan warga negara Malaysia yang mana merangkumi sebanyak 2.2 juta ahli. Ianya kita mengharapkan dapat memberi impak yang positif, especially dari segi kewangan mereka secara keseluruhannya. Alright, for 2025, our key highlight ialah caruman persaraan kepada pekerja bukan warga negara Malaysia yang mana telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2025. So, mulai daripada tarikh tersebut, KWSP telah meluaskan liputan caruman persaraan kepada semua pekerja di Malaysia, termasuklah pekerja bukan warga negara. Pada tahun ini, inisiatif impak sosial oleh KWSP telah diperluaskan ke seluruh Malaysia. Key highlight for 2025 for EPF, for me, it is the Syariah dividend rates of 2025. This year, we have seen more people voluntarily contribute through Aisaraan. For me, strong and solid 6.3% dividend for both simpanan syariah and simpanan konvensional. Pada saya, key highlight untuk 2025 ni adalah pencapaian EPF memberi dividen kepada ahli lah. Sebab dividen ni something yang kita bagi directly kepada ahli. Kan terus ke akaun ahli lah. Terima kasih kepada 16.5 juta ahli KWSP atas sokongan dan juga kepercayaan yang telah diberikan kepada KWSP selama ini. Semoga 2026 membawa lebih banyak pencapaian dan juga memori bersama untuk kita. See you again next year. Bye!